Berjaya Group Berhad memperoleh kebenaran Mahkamah Tinggi untuk memulakan semakan kehakiman terhadap taksiran tambahan cukai berjumlah ringgit Malaysia 428 juta oleh LHDN. Hakim Alice Look Yee Ching turut membenarkan penangguhan interim terhadap keputusan LHDN bertarikh 30 Julai 2025 sementara menunggu pelupusan semakan kehakiman. Mahkamah menetapkan 16 Jun 2026 bagi pendengaran interpartis berhubung permohonan penangguhan itu, lapor DH. Berjaya Group memfailkan semakan kehakiman pada Ogos lalu dengan menamakan Ketua Pengarah LHDN sebagai responden tunggal. Dalam permohonannya, syarikat itu memohon perintah sertiorari untuk membatalkan notis taksiran tambahan yang dikeluarkan LHDN atas alasan pengenaan cukai tersebut adalah ultra-virus Akta Cukai Pendapatan ACP, tidak sah di sisi undang-undang, melampaui bidang kuasa serta bercanggah dengan jangkaan sah syarikat. Syarikat itu juga memohon deklarasi bahawa LHDN gagal memenuhi prasyarat statutori di bawah Seksyen 140A ACP yang memerlukan kewujudan alasan untuk mempercayai sebelum sebarang pelarasan harga pindahan dibuat.